semua. Bertemu lagi. Pejuang Negeri Johor menegaskan bahawa perbalahan dan ketidaksefahaman dalam kalangan parti-parti Melayu kini semakin meruncing. Sekaligus, melemahkan kekuatan politik orang Melayu serta menjejaskan kestabilan lanskap politik negara. Menurut Ketua Penerangan Pejuang Johor, Suraya binti Sulaiman, perpecahan berterusan menyebabkan suara orang Melayu tidak sekata. Ia menyukarkan usaha memperjuangkan agenda ekonomi, sosial, pendidikan dan kebajikan rakyat. Katanya lagi, dalam keadaan kos sara hidup meningkat dan peluang pekerjaan terhad, politik perbalahan hanya menambah keresahan dan kekecewaan masyarakat. Kata Suraya, kami menyeru semua pimpinan parti-parti Melayu agar menghentikan politik perpecahan dan retorik yang memecah belahkan masyarakat. Kepentingan rakyat mesti sentiasa diutamakan melebihi agenda peribadi atau kelompok tertentu. Pejuang Johor juga menyeru agar Parti Melayu mencari titik persamaan demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Tambah beliau, sejarah menunjukkan kekuatan orang Melayu hanya dapat dipertahankan melalui perpaduan, hormat menghormati dan kerjasama atas asas prinsip dan integriti. Dalam pada itu, Pejuang Johor menegaskan komitmennya untuk membawa mesej perpaduan, politik berprinsip dan tadbir urus berintegriti melalui tindakan yang konsisten dan keputusan berani demi kepentingan rakyat. Katanya, sesungguhnya, masa depan politik orang Melayu dan negara ini tidak boleh terus digadaikan akibat perbalahan yang tidak berkesudahan. Kepimpinan yang matang dan berjiwa besar diperlukan sekarang. Sekian dulu. Teruskan bersama MalayDaily.com, Suara Bangsa, Nadi Negara.